Okey, jom kita mulakan. Pernah tak anda terfikir, macam mana syarikat-syarikat industri gergasi boleh uruskan operasi mereka dengan begitu cekap? Hari ini, kita akan bongkar sikit rahsia dia. Kita akan tengok satu rangka kerja untuk guna AI, tapi bukan pasal teknologi je tau. Kita nak tengok dari sudut strategi yang boleh pastikan kejayaan untuk jangka masa panjang. Jom! Bayangkan ni, apa kata kalau tugas yang biasanya makan masa 30 minit, tiba-tiba boleh siap dalam 30 saat je. Bunyi macam mustahil kan? Tapi, mari kita lihat macam mana ejen AI sedang menjadikan benda ni satu realiti dalam industri. Ini bukan cerita masa depan ya, ini sedang berlaku sekarang. Baiklah, kita mulakan dengan faedah yang pertama dan yang paling jelas, lonjakan kecekapan. Cuba bayangkan, seorang jurutera terpaksa cari satu dokumen spesifik di antara beribu-ribu fail. Proses ni je dah boleh makan masa berjam-jam dan melambatkan semua benda lain. Dekat sinilah AI mula tunjuk taring dia. Cuba tengok perbezaan ni. Memang ketara kan? Sebelah kiri tu, cara lama. Cari manual boleh makan sampai setengah jam. Sebelah kanan pula, dengan ejen AI, kurang daripada 30 saat. Bukan tu je, AI ni guna apa yang kita panggil carian semantik yang sedar konteks. Maksudnya, dia faham apa yang anda betul-betul cari, bukan setakat padankan perkataan. Jadi hasilnya, info yang jauh lebih tepat dapat serta-merta tak kira masa 24/7. Okey, kecekapan cari dokumen tu baru permulaan. Cuba fikirkan kesan yang lagi besar. Mempercepatkan keseluruhan kitaran buat keputusan. Ini bukan lagi soal jimat beberapa minit sini sana. Ini pasal mengubah syarikat anda daripada sebuah kapal kargo yang bergerak perlahan kepada sebuah bot laju yang tangkas. Nak faham macam mana AI lajukan proses ni, kita kena kenal satu konsep ni, gelung OODA. OODA ia sebenarnya satu kitaran mental yang kita semua lalui bila buat keputusan. Kita perhati apa yang jadi, kita orientasi diri kita dengan maklumat tu, kita putuskan apa nak buat dan lepas tu kita bertindak. Dalam dunia bisnes, siapa yang paling laju pusing gelung ni, dialah yang menang. Dan dekat sinilah majik AI itu berlaku. Tengok graf ni. Kalau guna proses manual, banyak sangat masa habis dekat dua langkah pertama tu, memerhati dan orientasi. AI masuk dan potong masa ni secara drastik. Dia boleh proses data dari beribu sumber serentak dan susun jadi maklumat yang jelas. Jadi manusia boleh fokus buat apa yang kita paling pandai, buat keputusan strategik. Jadi, ingat ayat ni. Bila anda labur dalam AI, anda bukan setakat beli software. Anda sebenarnya sedang membeli sesuatu yang lebih berharga. Masa. Anda sedang membeli keupayaan untuk bertindak balas jauh lebih pantas daripada pesaing anda. Dan dalam dunia sekarang, kelajuan tu segalanya. Tapi, kejap, kalau semudah pasang software baru, mesti semua orang dah berjaya kan? Realitinya, teknologi tu cuma sebahagian daripada cerita. Ada halangan-halangan tersembunyi, macam perangkap budaya dan data, yang selalunya jadi punca semua benda gagal. Jom kita bincang pasal ni. Okey, yang ni mungkin poin paling penting sekali dalam perkongsian kita hari ni. AI ni, dia macam cermin tau. Cermin yang sangat jujur untuk syarikat anda. Dia akan tunjuk semua benda, apa yang bagus, apa yang tak berapa bagus dan apa yang terus terang memang bermasalah. Soalannya, adakah budaya syarikat anda tu bersedia nak tengok apa yang ada dalam cermin tu? Sebab kalau budaya kerja anda jenis yang suka sorok masalah bawah kapet, bukannya selesaikan, percayalah, AI paling canggih kat dunia pun takkan boleh turun. Kita selalu dengar orang cakap, data itu emas. Tapi pernah tak terfikir, kalau terlalu banyak emas, ia boleh jadi beban? Inilah paradoks data. Ya, kita perlukan data. Tapi kalau dah terlampau banyak, ia boleh melumpuhkan kita. Sama macam bila kita tak ada data langsung. Cuba bayangkan situasi ni, anda dalam bilik kawalan sebuah loji dan tiba-tiba 4,000 lampu penggera menyala serentak. Macam mana anda nak tahu penggera mana yang cuma bagi tahu pembancur kopi rosak dan penggera mana yang beri amaran teras reaktor akan meletup? Itulah bahayanya bila data terlalu banyak. Bila semua benda jadi kecemasan, akhirnya tak ada apa-apa pun yang jadi kecemasan. Semuanya jadi bising je. Jadi, sekarang kita ada dua masalah besar. Budaya yang mungkin tak sedia untuk berubah dan risiko data yang melampau. Macam mana kita nak selesaikan? Jawapannya mungkin agak mengejutkan, bukan dengan lebih banyak teknologi, tapi dengan kurang. Mari kita tengok macam mana penyederhanaan strategik dan mencari titik pengaruh boleh bawa kita ke arah kejayaan yang berterusan. Ramai yang terjebak dalam perangkap automasikan semua benda. Diorang nak satu sistem AI gergasi yang boleh selesaikan semua masalah syarikat. Pendekatan macam ni hampir selalu gagal. Sebaliknya, strategi yang lebih bijak ialah penyederhanaan strategi. Fikirkan macam ni, guna pisau bedah, bukan tukul besi.
Cari satu masalah kecil yang penting dan fokus untuk selesaikan masalah tu dengan sempurna. Ini membawa kita kepada peraturan 80/20. Kemungkinan besar, 80% daripada masalah operasi anda datang daripada hanya 20% punca. Jadi, tugas anda bukan untuk automatiskan semua benda. Tugas anda ialah untuk cari 20% yang kritikal tu. Mungkin ia cuma satu mesin yang selalu rosak atau satu proses kelulusan yang asyik sangkut. Fokuskan AI anda dekat situ untuk dapatkan hasil maksimum dengan usaha yang minimum. Proses ni adalah tentang mencari titik pengaruh atau leverage point anda. Dalam mana-mana sistem, mesti ada beberapa tempat di mana perubahan kecil boleh cetuskan kesan yang besar macam kesan domino. Contoh yang bagus dekat sini adalah menaik taraf gelong maklum balas. Maksudnya, dengan bagi maklumat yang lebih baik dan lebih cepat kepada operator, mereka boleh buat pelarasan kecil yang akan elak masalah besar daripada jadi pada masa depan. Itulah kuasa pengaruh. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Bila anda masuk kerja esok, cuba jangan tanya apa yang kita boleh automasikan. Sebaliknya, tanya soalan yang lagi berkuasa. Proses mana yang paling menyakitkan untuk pasukan saya sekarang dan bagaimana satu penyelesaian AI yang kecil dan bijak boleh ringankan beban tu? Jawapan untuk soalan itulah permulaan sebenar transformasi AI anda. Terima kasih kerana luangkan masa bersama kami.